dari pihak saya tak tahu, mungkin kemudian saya pun tak tahu apa yang dikatakan oleh Baidika. Cuma yang saya nak nyatakan sikit je, yang mana memang hari ni permohonan cerai saya buat permohonan cerai. Meskipun baru memasuki prosiding perceraian yang pertama, isteri kepada pelakon Edika Yusof iaitu Hidayah Yusri mendedahkan suaminya itu sudah kerap kali melafaz talak terhadap dirinya sebelum ini. Menurut Hidayah, ini bukan kali pertama dia membuat permohonan cerai dan sebelum ini mereka pernah menghadiri perbicaraan di mahkamah untuk prosiding pengesahan lafaz cerai. Tapi sebenarnya benda ni bukan saya buat permohonan cerai untuk kali pertama. Sebelum ni saya dah pernah datang ke mahkamah untuk buat pengesahan lafaz talak yang telah dilafazkan so many times, right? Tapi Edika telah menafikan semua dan telah mengangkat sumpah talak pada sumpah laknat pada Januari. Okay, so dan saya teruskan dengan permohonan lafaz cerai. Permohonan cerai. Januari tahun ni ke tak? Januari tahun ni. Ya. Di bulan 12 tahun lepas saya dah buat permohonan lafaz cerai dan bulan 1 dah naik mahkamah. Jadi kami menafikan semuanya dan sekarang kemudian saya teruskan dengan proses. Okay. Saya tak ada masalah tu semua sebab saya dah mohon, saya dah ajak Edika untuk selesaikan cara elok supaya orang tak tahu kan, tapi dia nak panjangkan. So inilah anak-anak tahu semua yang terjadi. Selagi saya masih hidup, saya boleh jaga hidup. So yang berlaku hari ni, apa harapan kita? Saya tak ada apa pun, jadi lagi hidup baik untuk bunga ayah saya. Dua-dua akan lebih kurang tekanan. Sebab tu saya pun dah biasa daripada kecil buat benda ni, so untuk saya tak ada beza. Anak semua kan? Dan anak semua pun ada.